So, apa pendapat aku tentang Jayco J7 ni? In my opinion, dah on almost sebulan dekat kereta ni. Bagi aku, driving experience untuk Jayco J7 ni sangatlah premium. Sebab dia punya seat memang selesa gila. And then dia punya lagi satu aku nak mention yang dia pun ada ventilation seat tau. Dia boleh panaskan dan sejukkan seat kau. And then untuk dari segi fuel consumption untuk Jayco J7 ni, aku dapat paling tinggi aku boleh dapat 10 ke 12 km per liter. Bagi aku parak jugalah untuk Jayco J7 ni. Aku tak pasti kalau korang pemilik Jayco J7, berapa kilometer per liter korang dapat untuk Jayco J7 ni kan? Cuba korang komen. Bagi aku Jayco J7 ni best lah bawa. Memang rasa premium, and then dengan driving dia yang NVH dia sangat senyap. So itu je lah sedikit aku review tentang Jayco J7 ni.